Mengandung pun tetap ngidam durian, tapi boleh ke makan durian masa hamil atau nanti baby jadi panas dalam? Jom kita jawab dengan jujur, mitos ke fakta. 1. Durian sebenarnya kaya nutrien, mengandungi folat, bantu perkembangan sistem saraf janin, kalium, stabilkan tekanan darah, vitamin C, tingkatkan imun, serat, bantu lawas dan elak sembelit. Tapi, 2. Durian juga tinggi kalori dan gula semula, jadi 2/3 ulas durian dah cukup untuk satu sesi. Ibu hamil ada GDM, diabetes masa mengandung, perlu sangat berhati-hati. Terlalu banyak boleh naikkan gula darah dan berat badan dengan cepat. 3. Betul ke durian panas? Istilah panas tu sebenarnya merujuk kepada kesan badan rasa hangat, berpeluh and kembung. Ini sebab durian tinggi lemak dan tenaga. Jadi kalau makan terlalu banyak, boleh rasa tak selesa, boleh naikkan suhu badan dan ganggu penghadaman. 4. Bila elok makan dan bila tak sesuai jika ibu tiada masalah. GDM atau darah tinggi, dimakan dalam kuantiti sederhana, digabung dengan air putih secukupnya, elakkan jika gula darah tak stabil, berat badan dah naik banyak dalam masa singkat, perut cepat kembung atau acid reflux. Tips, selamat makan durian. Masa hamil, 1/2 ulas sahaja sekali makan, jangan campur dengan minuman manis atau makanan berat lain. Elak waktu malam boleh ganggu tidur sebab perut rasa penuh. Amalkan FT Mama setiap pagi untuk bantu stabilkan gula darah, hormon dan penghadaman. Especially bila ngidam benda rare. Mengidam durian masa hamil? Tak salah, asalkan berpada. Yang penting bukan apa kita makan, tapi berapa dan bila. Komen, saya ngidam durian. Kalau awak tengah craving, dan jangan lupa follow untuk konten kehamilan yang real, ringan dan bantu ibu buat pilihan dengan tenang.